Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Irni Haryati binti Abdul Kahar, Kaunselor Pendidikan Daerah Barat Daya Pulau Pinang. Jadi, untuk program Check Tune pada hari ini, saya ingin berkongsi apa itu kesihatan mental dan penyakit mental. Okey, penyakit mental dan kesihatan mental ni adalah dua perkara yang berbeza tetapi saling berkait. Okey, sekiranya bila kita tengok stigma ataupun persepsi orang di luar sana berkenaan kedua-dua perkara ini, mereka mesti mengatakan bahawa pesakit mental itu, penyakit mental itu adalah seorang yang kurang waras ataupun seorang yang telah dirasuk dengan kuasa-kuasa yang mistik, tetapi itu semua salah. Okey, kerana apa? Hari ini marilah kita mendengar apa itu kesihatan mental. Kesihatan mental ni terbahagi kepada dua, iaitu kesihatan mental yang baik ataupun yang buruk. Okey, yang tidak baik. Kesihatan mental yang baik ni, seseorang individu boleh berfikir, boleh merasa dan bertindak secara positif dalam kehidupan seharian mereka. Manakala seseorang yang tidak boleh mengawal emosi dalam keadaan yang stres, kebimbangan, itu adalah kesihatan mental yang kurang baik. Jadi itu adalah kesihatan mental. Apa pula penyakit mental? Penyakit mental ini dia satu kondisi kesihatan yang boleh mempengaruhi keupayaan seseorang untuk berfikir, rasa dan bertindak. Okey, jadi penyakit mental ini akan menyebabkan individu tersebut berasa sukar untuk melakukan kerja-kerja yang biasa dan tidak dapat berinteraksi dengan baik dan boleh mempengaruhi perubahan mood dan kelakuan mereka. Jadi, siapa yang boleh terkena penyakit mental ataupun masalah kesihatan mental? Ya, kita semua terdedah ya tuan-tuan dan puan-puan, tidak mengira pangkat, tidak mengira usia, kita semua boleh terdedah dengan masalah kesihatan mental ataupun penyakit mental. Okey, untuk kesihatan mental, sekiranya kita mempunyai simptom-simptom seperti stres, kita merasa tertekan, maka pergilah berjumpa dengan pihak yang pakar seperti kaunselor. Manakala kalau penyakit mental ni, contohnya paranoid, kita merasa trauma, okey, ada masalah skizofrenia yang mempunyai penyakit mental yang lebih teruk mendalam, maka kita rujuklah kepada dua pihak yang pakar, iaitu pakar psikiatris dan yang kedua adalah pegawai psikologi klinikal. Mereka dua pihak ini kita bolehlah pergi ke hospital. Manakala kalau kata kaunselor, contohnya di pejabat pendidikan daerah, kita ada kaunselor pendidikan daerah di situ. Okey, jadi berkongsi dengan orang yang kita percayai. Jadi oleh itu, adakah anda mempunyai simptom-simptom tersebut? Maka berkongsilah. Ingat ya semua, always think and be positive. Okay, bye.